Hari ini saya akan menyertai satu penggambaran penting dalam dunia Minecraft. Rumah warna hijau akan menghadapi masalah bencana alam, dan saya telah buat kolam untuk menadah air hujan SDG 6. Kandang untuk menambahkan makanan SDG 12. Kantin 2 untuk makan SDG 2. Tanaman untuk makanan SDG 15. Rumah kandang untuk makanan lebih SDG 2. Untuk bahagian 2 dan bahagian dalam pula, ruang tamu untuk berehat SDG 6. Dapur untuk makan SDG 11. Perpustakaan mini untuk saya baca buku SDG 9. Kantin dalam untuk saya makan SDG 2. Bilik adik-beradik untuk tidur bersama SDG 2. Kolam haiwan untuk melihat haiwan SDG 12. Dan bunker untuk kecemasan ketika bencana alam datang SDG 13. Sekian, terima kasih.